Tuan-tuan kena cerdik ya. Nabi-Nabi palsu, kawan ajaran sesat apabila mai ni. Sebelum nak cakap apa pun, benda asas akhir zaman, hang kena pandai cakap Arab dulu. Hang tak pandai cakap Arab, kena mengaku Nabi je. Hang nak cakap dengan Tuhan je. Tuhan pilih bahasa dia bahasa Arab. Hang cakap Arab tak jadi mengaku Nabi. Tuan-tuan tanya orang tu dulu tau. Kalau orang main mengaku duduk depan ni, saya ni Nabi lah mama. Cakap Arab tengok. Tambah pula kalau jenis main mengaku Nabi Isa. Tuan-tuan nanti ajak kat anak-anak tuan-tuan. Sebab mereka kan anak-anak kita semua terdedah. Macam ni cara dia nak encounter kalau jumpa dengan orang macam ni. Yalah kita tak tahu anak kita macam mana kan, dia pergi mana kan. Kalau orang mengaku dia Nabi ke dia Imam Mahdi, pertama bahasa Arab. Yang kedua, kalau dia kata ni Nabi Isa bukan Arab, Nabi Isa cakap ni, dah Nabi Isa akan main sini esok dia nak baca Quran tak? Dia main naik tu dia akan main baca Quran kat Nabi Isa. Sebab pandai-pandai nak buat ni. Habis tak kan dia turun dia main baca Bible. Betul tak? Bible pun bahasa original dia bahasa Aramaik tu kan. Bahasa Hebrew dia apa tak tahulah bahasa dia. Bukan bahasa macam kita, bukan bahasa Mak Saleh ayu-ayu. Okay, yang kedua, kalau dia mengaku dia Nabi Isa, katakan anak kita, suruh dia buat mukjizat Nabi Isa. Ada 4 mukjizat Nabi Isa yang Allah cerita dalam Al-Quran. Clear? 1, hidupkan orang yang mati. Mengaku Nabi Isa boleh. Bagi hidup saya pakcik saya mati 30 tahun lah. Saya tak boleh buat ni. Mujizat saya ni dia kena ikut masa kepala otak. Tak boleh apa yang tak boleh senang. Tak boleh ikut masa. Sebab Nabi Isa lalu tu boleh. 2, buta. Nabi Isa orang buta, dia tutup, buka, atap, doa. Sembuh terus boleh tengok. Cari orang buta mana? Baca. Bagi baca. Tak boleh buat. Mengaku Nabi Isa pun. Yang ketiga, sakit sopak. Yang kulit ni, sakit kulit. Dia boleh sembuh. Dia pegang sembuh. Yang ketiga, kalau katalah terlupa yang lain susah nak buat. Katalah dia kata, mana ada orang buta? Tak ada. Macam mana nak buat? Tak boleh. Ada satu lagi. Hak ni tak mana-mana boleh buat. Ambil tanah liat, buat burung. Ambil plastisin, buat burung. Ambil Play-Doh, buat burung. Suruh dia tiup, dia akan jadi burung tu, dia akan terbang. Yang Quran kan cerita. Itu Nabi Isa punya mukjizat. Kalau 4 tak boleh buat, mengaku Nabi Isa dia. Boleh faham